Selamat datang ke Mak Eka Kitchen. Hari ini, Mak Eka akan membuat masakan baru yang sangat mudah dan sedap untuk anda semua pelajari dan mencuba sendiri masakan unik Mak Eka ini di rumah anda. Okey, hari ini Mak Eka Kitchen akan membuat satu resipi turun-temurun, iaitu gado-gado atau lebih dikenali sebagai rojak Jawa. Di sini kami sedang menyediakan bahan-bahan yang akan mengajar anda cara membuat gado-gado yang paling sedap. Assalamualaikum semua. Hari ini Mak Eka akan masak gado-gado Jawa punya. Ni Mak Eka perlukan kacang. Lepas tu bahan-bahan yang ni Mak Eka akan goreng semua. Ada biskit, ada biskit panjang juga macam ni. Tahu, tempe, telur dengan kentang. Nanti Mak Eka ni semua Mak Eka akan goreng. Ni semua Mak Eka akan goreng. Ni nasi impek Mak Eka dah rebus siang-siang. Ni dah rebus awal-awal. Mak Eka dah rebus awal-awal. Lepas tu nanti kacang pun Mak Eka akan goreng. Rempah dia ni pun Mak Eka akan goreng semua ni. Yang ni sayur dia. Apa ni? Ini sayur dia toge, obek, kacang panjang, timun. Ini Mak Eka akan celur Okey. Lepas tu yang ni Mak Eka perlukan cili dengan bawang putih, bawang merah, cekur. Lepas tu Mak Eka bumbu belacan sikit sekarang. Di belacan Mak Eka, lepas tu akan tambah daun limau purut. Okey, Mak Eka akan goreng semua dulu. Okey, Mak Eka akan goreng dia punya cili dia dengan bawang putih, bawang merah. Semua Mak Eka goreng, bawang putih, bawang merah, cili, telur, semua Mak Eka akan goreng. Lepas tu Mak Eka akan tambahkan sikit. Tak tunggu dia layu dulu, lepas tu kita akan tambahkan. Okey. Lagi sikit daun sikit. Kita tambah belakang. Ini 10,000. Ini dah laju, Mak Eka akan angkat. Nanti Mak Eka blend Mak Eka tapis, angkat. Mak Eka angkat. Lagi Mak Eka blend dengan kacang. Blend halus. Mak Eka blend halus dengan kacang. Okey. Okey, Mak Eka akan blend tadi. Yang cili Mak Eka dah goreng tadi. Mak Eka blend dengan kacang. Blend dengan kacang. Lepas Mak Eka blend halus-halus lah ya. Mak Eka tambah kacang. Ni daun limau purut ni Mak Eka tambah sini ke periuk. Mak Eka blend dengan kacang Kacang nak air banyak-banyak pun tak apa. Nanti kita pekatkan dengan tepung gandum. Ni Mak Eka dah blend jadikan cair macam ni. Semua cili dengan kacang tadi Mak Eka dah blend. Lepas tu Mak Eka akan tambah gula melaka. Gula melaka asli Mak Eka guna. Gula melaka ni Mak Eka dah cairkan. Lepas tu Mak Eka akan tuang satu cawan. Dah cairkan saya akan tambah satu cawan gula melaka. Ni gula melaka.
Okey, nanti Mak Eka akan, kalau tak cukup, nanti Mak Eka akan tambah lagi sikit lah ya. Nampak macam kurang sikit, Mak Eka akan tambah sikit. Mak Eka goncang dulu. Awak. 2 ketul. Awak pakai 2 ketul pun boleh. Yang ni Mak Eka dah cairkan, dia cair sikit. Gula Melaka asli Kalau berketul, ambil 2 ketul. Ni gula Melaka ni manis sangat, tak payah bubur air, tak payah gula pasir pun tak apa. Tak payah bubur gula pasir. Ni cair-cair macam ni, nanti Mak Eka akan tambah tepung gandum. Nak jadikan dia pekat. Ni Mak Eka akan tambah garam. Garam nanti rasalah ya, kalau nak manis, bubur manis. Kalau tak cukup garam, bubur garam. Mak Eka letak 3 sudu. Kalau tak cukup lagi, Mak Eka akan tambah lagi secukup rasa lah ya. Kuah ni, kalau nak ni tunggu dia melegak, sampai dia melegak dulu. Kalau dah melegak, baru kita masuk tepung gandum. Pasal kuah ni cair, kuah kena pekat. Awak nanti Mak Eka pancur dengan tepung gandum, nanti dia pekat. Kuah gandum-gandum kena pekat. Ni Mak Eka didihkan dulu. Dia mendidih dulu, baru Mak Eka bubur tu tepung gandum. Okey. Okey, Mak Eka akan perlukan tepung jagung dalam 2 cawan. Okey, kuah Mak Eka dah melegak. Mak Eka akan masukkan tepung gandum dalam 2 cawan tadi. Nanti kalau tak pekat lagi, Mak boleh tambah. Ni Mak Eka tapis pakai tepung gandum. Tepung gandum dia pekat. Mak Eka tak guna tepung jagung, pasal Mak Eka guna tepung gandum. Pekat dia lain. Gado-gado Jawa sudah siap untuk dihidang. Jika anda ingin lagi resepi memasak dari Mak Eka, jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment dan share untuk mendapat resepi yang unik dari Mak Eka Kitchen.